Saya bertekak dengan member semalam sebab tak faham anxiety saya. Kau lah masalah. Sebab tu kau ada anxiety. Mentality kau ni memang bukan ada masalah anxiety. Kau ada masalah meroyan. Kau beli kunyit, kau sapu kat dahi bagi hilang kau punya meroyan. Kau bertekak dengan kawan kau sebab dia tak faham kau anxiety. Kau ingat dalam anxiety ni semua orang kena faham kau. Ni aku nak sound kau pula. Nanti kau bertekak dengan aku pula sebab aku tak faham anxiety kau ni. Dalam hidup kita, kau tak anxiety pun orang tak akan boleh faham semua orang. Ni, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, orang kata tak faham pula dasar dia. Sebelum tu, dia orang kata dia orang tak faham dasar Ismail Sabri. Sebelum tu dia orang kata Mahyudin ni banyak sungai. Orang jadi Perdana Menteri pun orang tak boleh faham. Jadi kena terima hakikat, bila kita ada masalah anxiety, jangan bertekak dengan orang. Hak tu dipanggil unnecessary problem. Masalah yang sebenarnya tak perlu dicari. Kita ada anxiety, kita memerlukan banyak masa dengan diri kita. Kau faham? Anxiety is not for sale. Dia bukanlah barang jualan untuk mendapatkan kefahaman orang. Anxiety is not for sale. Anxiety is not marketing. Anxiety is not about friendship. Dia satu hal yang lain. Saya kalau kena anxiety saya pun tak kacau semua orang. Pertama kali saya sejukkan suhu tubuh saya. Lari dalam bilik air, mandi dulu. Kemudian tengah basah, saya lapkan suala saya separuh je. Lari masuk bilik air, masuk dalam bilik, saya tekankan aircon. Saya floatkan suhu tubuh saya jatuh pada taraf yang rendah. Dalam anxiety ni, masalah orang ada anxiety, kita pun tak boleh faham diri kita. Kerana ada satu neuro dalam diri kita. Dia selalu hantar isyarat yang salah. Dengar, horn bunyi, kita terkejut. Otak kita dah bagi tahu, horn je, buat apa nak terkejut. Tapi neuro anxiety ni telah berfungsi. Menjadikan walaupun kita tahu itu horn lori, kita tetap terkejut, tetap menggelabah. Berarti kita tak boleh conduct dengan akal rasional kita kerana ada benda-benda lain yang trigger terkejut horn tu bukan lagi rasional tentang bunyi horn kereta. Trigger tu menjadikan kita terkejut dan menggigil kerana dia menyimpan ketakutan lama, dia menyimpan derita lama, dia menyimpan benda tu trigger keluar atas bunyi horn je. Jadi kita cerita dekat kepala kita, ya Allah, pasal apa terkejut? Bunyi horn lori je. Bunyi horn lori. Yes, rasionalnya kita tahu itu bunyi horn lori. Yes, rasionalnya memang horn lori. Tapi kenapa kita masih menggigil? Kerana horn lori tu tak trigger horn. Dia trigger anxiety kita yang dah lama tersimpan. Jadi yang kau nak kena rawat ni bukan kawan kau faham. Ni, aku sihat pun kawan tak boleh faham. Kawan-kawan aku main sihat pun aku tak boleh memahami ni. Kita anxiety ni tak boleh suruh orang faham. Kita kena settle down. Because satu kita punya problem. Sama je kawan tu datang kan. Saya bertekak dengan kawan saya semalam. Dia tak tahu saya banyak hutang. Ni kau banyak hutang, kena pergi bayar. Okey, datang pula seorang. Saya bengang betul dah dengan kawan saya. Dia tak tahu saya demam. Kau demam, kawan kau tak perlu faham. Kau kena pergi ambil ubat, rehat di rumah, tidur. Saya betul-betul benci dengan kawan saya. Dia tak tahu ke saya ni anak tak ada mak bapak. Kawan-kawan kau tak perlu tahu kau tak ada anak bapak. Kau pandai-pandailah bawa diri kau sebagai anak yatim. Faham analogi saya bagi? Jadi dalam hidup, bukan orang anxiety saja yang ada masalah. Semua orang lain pun ada masalah. Semua orang lain pun ada masalah. Ingat semua orang lain pun ada masalah. Jadi cara yang awak cerita pasal anxiety itu bukan salah anxiety. Salah communication awak. Awak tak tahu nak position diri awak. Kita mencintai seorang perempuan, bukan ada anxiety pun, bawa cinta sejati. Dia tak nak kita. Jadi nak cerita apa macam mana? Saya ada cinta sejati, kenapa tolak saya?